Assalamualaikum, hai guys, saya YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, hari ni kita nak buat DIY dekat QJ Motor LTR 150. Okey, last saya tukar belting dia. Tu nampak belting baru tu, kita dah order. Last saya tukar belting ni masa mileage dia 25,000. Kalau korang tak percaya, belting dia saya tukar last 25,000. Sekarang ni cuba on dia punya meter. Sekarang ni kalau kita tengok berapa? 54957. 54957. Boleh nampak tak? Nampak? 54957. Okey. So kita nak tukar belting dia. Yang kedua kalinya. Kita nak tukar belting yang kali keduanya. So sekarang kita nak buka, kita tengok macam mana keadaan belting dekat dalam ni. Okey. Okey guys, kita buka Okey, kita buka. Dalam dia, ni dia rajin bersihkan CVT. Tapi kena cuci juga ni, kejap lagi. Okey, kita tengok bel dia. Nampak macam okey kan? Korang nampak macam cantik kan? Tak apa. Tunggu kita buka yang depan tu, puli depan tu dengan puli belakang. Kita tengok apa dah jadi pada dia punya belting dia. Tarik. Okey, tarik lagi satu set dia. Tarik lagi. Okey. Yang tu cabut dulu, cabut depan tu. Okey, yang tu cabut. Cabut yang luar tu dulu. Okey. Lepas tu cabut yang ni, set ni. Okey. Okey, kita tengok. Tu dia belting dia. Nampak guys? Belting dia. Dia makan dekat luar. Satu, dua, kat luar dia makan. Dalam tak makan, tak apa, keluarkan dulu belting dia. Keluarkan dulu belting dia. Lepas tu kita tengok dalam dia merekah tak? Kalau ikut dalam dia merekah je. Merekah, tapi macam tu lah. Nampak? Kita tengok. Merekah macam tu je. Cuma yang bahaya kat sini, kalau kita tengok ni, yang belah luar ni, nampak? Dia dah makan macam tu. Ni nanti boleh putus lah. Nampak? Boleh putus. Bahaya ni, boleh putus. So, daripada 25K sampai tadi berapa? 54. Hampir 55K. Maknanya belting ni saya perlu tukar setiap 25K. Saya tak tahu kenapa ada yang tukar lebih awal daripada tu, saya tak tahu. Kalau nak ikutkan motor ni motor ni jalan buat Grab guys. Yang naik motor ni 2 orang. Satu ni berat berapa? Kau berapa Muhammad berat? 53. 53. Fatin berat dia 90 kg. Kau rasa berapa berat? 100 lebih jugalah. Lebih lah, 130 lebih lagi. Jalan bawa Grab guys hari-hari. Tapi mileage belting dia boleh lebih boleh sampai 25K. Okey. Kalau kau nak beli belting ni, nanti tengok dekat description boleh tekan nak kat situ. Bukan setakat belting je, semua ada kat sini. Hari ni kita akan tukar sekali brake pad belakang cepat makan brake pad dia. Lepas tu kita tukar sekali dia punya roller pulley dengan U-clip. Cuba buka tu, tengok. Dia punya U-clip dengan roller pulley dia. Tu apa? U-clip tanggal. Cabut terus tanggal. Kalau roller jatuh tu standard, tapi kalau U-clip korang cabut macam tu tertanggal tu, maknanya U-clip dia dah longgar dah. U-clip dah longgar. Okey. So kita cabut dia keluar. Ni nak tengok ni. U-clip cuba pegang ni. Senang senang cabut tak? Cuba masukkan goyang-goyang. Goyang kan? Goyang maknanya memang kena tukar U-clip. Sama lah ni, yang lain-lain ni, yang jenis tadi cabut tertanggal, U-clip kalau korang pasang, kalau elok pasang dia ketat. Kalau dah longgar-longgar macam tu memang kena tukar lah. Tengok roller tengok. Roller kita kena tengok condition roller. Roller ni korang tengok nampak macam elok. Tapi bila kita tengok ada permukaan dia macam rata. Nampak ni. Ni dah makan ni bahagian ni. Dia dah makan. Perasan tak? Ada bahagian dia dah makan je rata. Ada lagi yang nampak ketara. Yang ni memang nampak ni. Ni nampak ni bahagian ni.
Ni. Ni nampak dia makan. Nampak ni bahagian ni. Ni di bahagian ni dia makan. Bahagian ni dia makan, nampak. So dah tak cantik lah. So tukar je. Kita tukar je sekali. Alright. Okay. Jom kita bersihkan dulu CVT ni, nanti kita pasang yang baru. Okay guys, sekarang kita dah pasang semula dia punya bel, dia punya CVT belakang, CVT depan. Kita dah tukar dia punya roller pulley dengan U-clip. Okay, kita dah letak grease semua. Grease korang kena sapu grease CVT bukan grease biasa jangan salah. Grease mesti sapu grease untuk CVT. Lepas tu kalau korang sapu, jangan korang sapu biaya sampai tebal-tebal. Tak perlu. Dia perlu cuma minyakkan dia saja, lipis-lipis je cukup. Okey, sekarang ni kita cuba start. Okey. Lancar. Jadi senyap. Okey. Tak ada masalah. So, boleh matikan enjin. Okey, dah lancar. So, kalau korang tak yakin, biasa sini tak ada masalah korang nak ikat. Yang sana tu ada masalah sikit. Takut dia bertinding dengan bel tu tadi. Bila korang dah start, korang cuba ketatkan lagi sekali. Buat ulang 2-3 kali. Ataupun korang cuba pulas dia bagi dia punya bel tu naik ke atas, turun sikit. Lepas tu, korang ikatkan lagi sekali. Pastikan yang tu ketat. Kalau tak ketat, kalau korang dah pasang dia punya cover CVT ni, tiba-tiba ada bunyi macam berjoget kat dalam tu, maknanya skru tu longgar lah. Okay, semoga video pada kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye. Jangan lupa subscribe.